Siapa nak pergi swimming hari ni? Mek excited ke tak excited? Nak berenang? Yeay! Ime going to his first swimming class. Ime still kecil, so dia ada pakaikan lah equipment, floating equipment. Tu Coach Carl. Ime try nak sesuaikan diri. Dia nampak macam nervous kat situ. Oh my god. Sebab selama ni mandi kolam, dia mandi suka-suka dengan adik dia. Ini masuk nak mandi-mandi pula, nak belajar pula. So tapi senyum. Muka ada senyum. Wow. Adiknya nak masuk kolam juga. Tapi sebab ibu nak spend time dengan Imi dulu first class, nak teman dia lah. So adik next time baru adik mandi kolam. Yang tu semua student-student lain semua agaknya dah banyak kelas. So diorang dah confident. So coach fokus dekat Imi seorang. Imi floating. Yeay. Oh, teacher kata suruh tunggu. Okay. Wow, Imi belajar, dia berani nak tenggelam. Sebab dia dah ada Google. Sebelum ni dia tenggelam sekejap je. Sebab tak ada Google. So dia macam tak confident lah. Sebab dia masuk, sebelum dia masuk, dia pejam mata, tak nampak apa. Ini dia dah pakai Google, dia dah nampak lah dalam. So that's why dia macam nampak selesa sikit. Kita sekarang dekat Kompleks Mutiara Johor Land. Quite besar juga dia punya aquatic. Dekat sana tu ada kolam budak kecil and besar juga. So nice lah kalau nak belajar renang dekat sini. Fee per entry RM10 seorang. Siapa yang nak berenang je bayar. Yang nak teman tak payah bayar. Besar, dalamnya ada macam-macam. Ni pusat akuatik. Dalam tu ada gym, ada football, zumba, semua ada lah. Macam kompleks sukan. Oh, puya. Imi nak float sendiri. Adik ni daripada tadi lah cubaan memberi semangat. Ara. Budak ni berani betul lah. Coach dah start bagi arahan dekat Ime. And Ime nak start kicking. Tengok kaki dia. Nampak tak kaki dia? Good job, Yamsha. Inara nak mandi kolam tapi tempat kecil. Sebab kesian dekat dia. Duk bertenggek tengok abangnya majar berenang. So layankanlah dia sekejap. Okay? Jom! Wah. Yang ni pun sejenis suka berenang. Tapi untuk akademi ni, dia tak ada ambil umur budak 3 tahun. So Inara kita put on hold dulu. Dah okey sikit baru kita masukkan dia juga. Wow, lama Ime berendam dalam air. Wow, hebatlah anak ibu tu. Wow, hebatlah. Lagi sekali. Wow, dia buat sendiri. Hebat. Wow. Ime seorang-seorang dekat situ. Tengah berpaut dekat tiang. Ime such a big boy. At his age now, dia dah masuk a few, which is dia dah masuk Kumon. Dia dah masuk Mandarin class. Dia dah masuk kelas berenang. So more to come. Kita akan try tengok dia punya minat ke arah mana. Kalau kita nampak dia minat, kita masukkan dia kelas tu. So proud of my boy. Wow! Arah elok lah.
Apa? Tinggal kat rumah. Baju kolam ibu tinggal dekat rumah. Nanti ambil. Okey, nanti ibu ambil. Ibu tengok je Ara mandi, okey? Ara kan berani. Muka ada senyum. Amy okey sayang? Best? Good? Ada mandi kolam kan. Kolam kecil? Kecil tu. Okay. Yes. Coach monitor well ini punya progress. Ada je benda dia nak buat. Oi. Budak ni. Nak duduk. Dia seorang-seorang mandi kat kolam. Dia buat aksi-aksi pelik dia. Teacher bagi instruction itu geng-geng student lah. Student sama dengan email. So teacher ajar macam mana. Wow. Email dah masuk. Friend lain tak masuk. Dia tak masuk. Aduh. Pantang. Wow. Datang lagi tak? Nak? Okay. Cakap bye-bye teacher. Bye-bye. See you next class. Bye.